Assalamualaikum. Badi-badi. Parpu. Ni budak angah ni apa benda yang gembau ni, budak gembau ni. Ni bilang ni apa benda gitu. Yang kau khabar aku tipu tu. Ya. Badi kau kena bunuh kau tahu. Yang buat part time kerja dekat kedai runcit aku kena bunuh kau tahu. Angah gembau kalau tengok TikTok ni apa benda kau tengok YouTube aku. Kena bunuh tau. Nak bagi tahu. Yang kau kata backup apa benda dekat situ tu tak berlaku benda tu. Benda tu tak berlaku sebenarnya. Kan? Yang pasal lembu yang dekat gembau tu apa benda tu. Lembu pakcik tu hilang 2 kandang kau tahu, 2 tempat. Habis licin 40 dengan 60. Ekor dengan 60 ekor. Yang pakcik yang petang tu lah. Yang ada satu petang tu kan. Licin kau tahu. Aku baru berkira dengan dia. Nak bawa balik daripada Thailand. Lebih kurang dalam 300 ekor. Daripada Thailand tu tak sampai ke sini tau. Lepas pada tu orang Thailand tu minta bayaran apa benda tu. Lepas tu kes seluduk sampai ke Indonesia. Agak kau jelas lah. Kawan badi kau meninggal kat situ, kena bunuh. Betul ke Azidi, luar Azidi tu askar kat situ. Setahu aku dia orang tu, kalau siapa-siapa daripada yang dia geni dengan dia orang, tolong bagi tahu kalau ada sikit. Okey lah. Dia pun nak kena gerak balik ni. Hari pun nak hujan ni. Dia ambil batu sikit. Tak repair. Tak buat tu. Buat tu. Dekat Jambatan. Kat rumah. Takut dia bercampur dengan geng-geng yang hilang tu, yang banyak hilang tu. Takut dia geng anak dia kena curi. Dia kehidupan dia nak kena curi, dia nak kena sembang dengan orang kat situ, dia nak kena fitnah kita. Lepas tu dia nak kena puji kita, dia nak kena curi lagi barang kita. Pening. Pening. Okeylah. Pasal dalam rumah tu apa benda tu, Cik Azam. Dalam rumah tu. Saya nak ingatkan awak sebelum awak kena serang apa benda dekat SUK. Negeri Perak gitu. Kan? Awak hantar dan saya tu pindahkan barang daripada satu tempat rumah kedai pergi ke rumah yang duduk tu. Yang jadi isu tu. Okey? Dengan Cik Azim. Dengan Tuan Harun. Tan Sri Harun. Berasyik ke? Jadi macam mana ke? Dapat menjawablah persoalan tu. Okey, kita jumpa lagi next video. Kalau sampaikan video ni kepada pengarah SPRM tu. Sekali dengan Haji Kasim. Dia ada dekat situ apa benda kita tengok kumpulan tu. Pasal kes curi barang apa benda pejabat tu, aku rasa dia tahu tu. Dia cuci duit kan tu, cuci duit. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi next video insya-Allah.